Okey, Assalamualaikum. Aku dekat airport nak pergi ke Bangkok untuk transit sebelum ke Myanmar. Salah satu negara yang aku first time nak pergi. Myanmar kita akan landing dekat Mandalay. Aku tak pergi Yangon sebab flight yang ada aku nampak daripada Bangkok paling mudah ialah Mandalay lah. Tapi baru ni aku tengok ada direct flight daripada Penang terus ke Yangon, tapi lambat lagi flight dia, bulan depan baru ada. So aku tak tunggu flight tu, aku terus ke Mandalay. Jom. Aku sampai dekat airport Dong Mun, Bangkok. Sebelum transit sini dalam 5 jam sebelum ke Mandalay. Jom. Sawadikap. Tadi dah lepas immigration, custom semua settle. Sekarang kita dekat arrival nak pergi ke departure sebab lepas ni nak check in untuk next flight pula. Dia orang kat atas ni, international departure kat atas. Okey, jom kita naik atas. Aku ni nak cari tempat duduk, tak ada nampak kursi pun. Macam mana nak duduk ni? Nak bertahan lagi 4-5 jam ni. Okey. Harap-harap kat sana ada tempat duduk, kursi ya. Alright, jom. Okay, kita akan naik flight Myanmar Airways International ke Mandalay. Okay, ni flight aku, Myanmar Airways. Jom, baru turun bas. Flight aku tadi, airport dia tak ada kapal terbang lain walaupun dia status international. Apa tu, keren kontang macam padang pasir tak ada apa ni. Jom kita nak masuk dalam sebab banyak lagi urusan, sebab sini agak ketat nak masuk ke negara dia. Jom. Airport dia menarik kan. Airport, welcome to Myanmar. Agak ketat juga tadi sebab cerita dia masa aku tengah beratur kat immigration, telefon pun tak boleh pegang. Ada couple China daripada China depan aku, dia pegang telefon pun kena check, takut dia ambil gambar kat area apa immigration tu. Tengok canggih lah dia orang sini. Jalan dia tak ada kereta langsung. Jalan daripada airport nak ke bandar dia, tak ada kereta. Welcome to Mandalay, tapi tak ada kereta. Kering kontang. Okay, ni Inwa ni salah satu bandar purba lah. Macam ni kan, kita nak pergi Lehat Gym. Yang ni dulu ni tempat apa, Sami. Tu palace dia, di pekan-pekan lama tu ada kat situ. Kalau tengok dia punya bangunan lama kan, nampak untuk Sami bersemayang macam tu lah kot. Depan ni pun temple juga kalau tengok. Agak panas juga, suhu dalam 30 something juga lah. Petang ni kalau tengok dia punya kawasan dia memang berdebu sikit. Tapi agak menarik lah negara dia. Yelah, duk perang dia kan, macam mana nak membangun, betul tak? Mana ada investor pelabur nak buat kilang ke, nak buat industri kat sini pun tak berani kalau asyik perang je kan. Siapa yang sudi datang, sanggup datang. Okey, jom kita tengok dia punya monumen.
orang pakai kerobor lembu lagi buat kerja petani. Menara dibina, menara pemantau 1822 dulu, tapi pernah berlaku gempa bumi 1838. Oh, dah sangat sikit dia punya menara. Tinggi juga. Jom. Dia punya driver belah kanan, tapi yang pelik dia punya dia memandu pun belah kanan. Kalau kita driver belah kanan, memandu belah sana kan. Tapi dia pelik sini, mandu belah kanan tapi dia punya lane pun ambil belah kanan. Terbalik. Jambatan kayu ni, dia buat jambatan kayu sampai ujung sana sebab nak tengok sunset petang-petang ni. Oh, macam pesta lah weh. Jom, dia ada dua choice, sama ada naik jambatan ataupun naik boat. Aku tengok harga boat berapa. Kalau murah boleh naik boat. Jom, ini tempat naik boat dia. Okay, aku decide untuk naik boat sebab atas jambatan mungkin ramai sangat. Seorang dalam RM50 lah. Jom kita naik bot. Banyak orang berjual beli kat sini. Cucuk udang pun. Banyak barang-barang craft dia orang jual sini. Tengok kicing-kicing kayu kan. Bag-bag craft. Weh, jam weh sini. Macam mana nak pergi sampai mana? Boat lagi 20 minit ambil kita orang kat sana. Jom kita jalan dulu. Tengok bersesak-sesak. Jambatan ni pun rasa goyang-goyang ni. Okay, tu aku jalan tadi. Ni tasik dia. Okay. Kita nak tengok sunset tu belah sana. Tu. Nanti naik boat nampak ke? Jom kita gerak. Okay, kalau tengok sunset dari sini pun sebenarnya dah lawa dah. Kan? Tak payah naik boat pun tak apa. Saya tengok orang pakai bedak sejuk. Yang tu aku tak pasti. Dia bawa boat tapi kutip apa kat tengah tu aku tak pasti dia kutip apa. Dia burung. Jual kuda-kuda. Jual air nira ni rasanya. Ni dia apa? Jual timun. Lama. Tengok Sami. Budak-budak dah jadi Sami lah. Yang bawah ni Port Cafe. Tu aku punya hotel. Bawah ni ada pasar malam. Apa dia jual? Ikan masin. Oh, ikan masin. Okey. So kita jalan depan sikit lagi. Tengok apa dia. Jom. Malam saya buat dia. Nama dia Koko tapi malam. Kalau tengok sini adalah jual nasi. Nasi apa? Nasi campur. Lepas tu adalah bakar-bakar. Oh, makan macam ni je weh. Bakar-bakar. Depan sana pasar malam. Okey. Jom lah kita balik hotel. Hotel kita Saja Sukabon.
Okay, selamat pagi. Pagi ni aku nak ke Inner Lake. Perjalanan dalam 6 jam lah. Drive naik kereta. Bukan naik tutup lah. Tutup tak sampai kot. Ni hotel aku. Hotel Yadana Bond. Rupanya bawah ni area pasar. Jom kita gerak. Tu kereta kita. Myanmar terkenal dengan jeep. Jeep dia antara yang tercantik juga. Jeep dengan Ruby. Ruby dia pun power juga dekat Myanmar ni. Ini semua besok nak balik kena scan lori satu persatu. Kereta pun sama. Sebelum masuk balik ke Manali. Ini sebab dia orang takut ada macam penyelundupan, walaupun negara dia orang sendiri, tapi masih perlu check antara sesama negeri. Panjang ni dah 3-4 kilometer ni dia orang patuh untuk scan. Tak habis-habis lori kereta memang kena beratur panjang. Dia ada scan. Ni macam guni-guni ni. Dia bawa jagung, dalam jagung ada bawang. Tengok panjang oh. Ini sehari belum tentu settle. Belakang nak macam test Perspakom pula dah. Patut nak test nak scan lori. Dia panjang 50 km tak habis lori patut. Tengok. Ini sehari tak cukup katakan dia patut sini. Pukul 6-7 malam dah tak ada patut. Ini satu yang aku kena puji. Walaupun jalan pedalaman, jalan kampung, lori hari-hari guna. Tengok lori besar-besar. Masalah tak ada lubang. Tak ada lubang, tak ada tampal-tampal. Bagus. အဲ့ဆိုလေသမားမင်းသူရပါလိမ့်မယ်နော်အေးဟုတ်တယ် donation celebration Donation. yes this begin Nak minta derma. Takino another time. Okay, setelah 6 jam perjalanan sampai juga ke Inlay ni. Inlay, Tasik Inlay ni. Tasik Inlay ni jauh juga pada Manali. Dia dekat dalam negara Shan State. Aku rasa berbelah juga roadblock ni. Roadblock dia tahan setiap kereta. Dia tengok kita punya itinerary, tengok pasport semua. Siap ada satu roadblock tu siap pau duit lagi. Bayar je lah. Aku tak nak cakap berapa lah dia ambil, tapi kena pau. So akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Kita akan naik bot. Dia akan menyusuri kawasan ni untuk pergi ke Tasik Inlay. Okay, apa kita ambil video dekat Tasik, tengah Tasik nanti lah. Baru cantik kot sunset ke apa mungkin kat sana lah. Okay, jom. Dia kontrol dia punya sampan pakai kaki sambil memancing. Sambil mancing, dia punya kaki kontrol bot dia. Kontrol sampan. Tengok dia mendayung pakai kaki. Tangan memancing dengan menjala, kaki mendayung. Bot aku tadi. Bot daripada sana jauh juga lah. Yang cuci-cuci baju semua. Dalam ni ada
Market orang jual-jual baju. Oh. Wow. Masih ada jualan lagi. Tasik Inlay ni kurang macam Tasik Toba jugalah, dekat Medan ni. Tapi agak keruh sikit lah. Jom kita gerak. Berniaga di atas bot dia topi. Kalau pelancong datang, inilah yang dia orang akan niaga, topi. Lepas tu craft macam template. Dia ringan no. Bot dia tak tersekat. Bot kita tersekat. Alamak, cetek sangat. Oh, dia tolak. Cetek sangat sampai tersekat bot kita orang. Ini tak tahu sekat ke tak. Tak kena. Tadi aku naik bot yang tersekat tu kat sana ha. Oh, satu kampung datang tolong. Rupanya bukan tolong saja. Rupanya suruh singgah dia punya kedai souvenir belakang ni. Patutlah semua pakat nak nolong. Ini depan semua pagoda. Oh, cantik kalau dia kena matahari kan, dia jadi lawa. Dia punya tanah ni subur kan. Lawa. Nampak yang tersekat lagi sekali, tersekat. Tempat diorang menenun, tenun apa, kain sutra kan. Tapi dah petang, diorang dah balik kerja lah. Kau tengok tu dia punya apa, sunset view dia. Nampak ni semua kawasan ni atas air ni, atas Inlay Lake. Tasik Inlay. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku akan balik ke Mandalay balik daripada Inlay ni. Perjalanan mungkin makan masa 6 ke 7 jam jugalah. Mungkin lambat dekat tempat yang kita nak scan kereta tu lah, sebab nak elakkan penyeludupan tu. Sebab dia punya laluan cuma satu untuk kereta, satu lori, satu lane. Jadi tak banyak kaunter yang buka. Memang kena tunggu lama lah kat situ. So apa-apa nanti kita sembang kemudian. Oh, ada tarian pula menari-menari depan ni. Ni depan Airbnb aku. Depan ni ada kolam sikit. Tu ada pagoda. Ni ada warung orang kampung ni. Ini namanya Trinity Family Inn. Okey lah, bagus. Dia ada tu, nampak oh. Ada 4 ekor Husky. Tengok tu. Nampak oh.
4 ekor. Belah sana 2 ekor, belah sini 2 ekor. Besar pula tu. Okey, jom kita nak gerak lah. Kiri kanan dia strawberry. Okay, kita dekat Menmeyah Mountain. Tadi dalam kereta tu nampak Buddha baring atas bukit kan. Kat situ lah. Aku dekat dia orang cakap Blue Lagoon punya kolam lah. Dia kata ada waterfall sikit. Tak tahulah sejauh mana blue tu kan. Kita pergi tengok sekejap lagi. Kena jalan sikit dalam 10 minit. So ada jugalah satu bas pelancong tempatan lah yang datang pun. Kita tengok. Dia jalan tengok apa yang ada depan ni. Jom. Masa aku kat Medan itu, aku siap boleh mandi. Tapi ni tak boleh mandi sebab nampak macam air mata air kan. Air mata air kan dia jadi biru lah. Blue Lagoon. Okey, betul lah blue. Mungkin tidak balas chemical je dengan cahaya dia, jadilah biru. Ramai pula orang ambil gambar sini. Tengok air dia biru kan. Dalam. Kalau tengok dia dari luar memang dalam. Cuma tak boleh mandi lah. Sayang tak macam aku dekat Medan itu, aku siap mandi lagi. Okey lah, jom kita gerak naik balik. Berkembang pula cuci baju. Dia kupas hazelnut. Tengok. Hazelnut dia kupas satu-satu. Semua je hazelnut kat sini. Okey, hampir 6 jam perjalanan daripada Inle tadi balik ke Mandalay. Agak-agak ekstrim juga, kena tahan. Aku rasa lebih 2 hari ni lebih 30 roadblock juga lah. Kena tahan. Habis beratus juga lah sebab kena pau dengan gawai-gawai roadblock kan. Tapi itulah pengalaman. Tapi tadi paling lama kena tahan dekat 2 jam juga lah. Aku tak pasti sebab dia kata laluan yang kita orang lalu ni, driver lalu ni bukan laluan untuk foreigner. Turis tak boleh lalu. Jadi dia sekat perjalanan tu. Aku ingat dia nak suruh patah balik. Kalau aku rasa patah balik dengan minyak kereta tak adanya semua, jenuh juga. Tak apa, nanti kita sembang kemudian. Okay, aku turun bawah hotel je. Hotel aku bawah ni memang betul-betul dah masa malam. Jual sayur, jual baju, cili semua kat sini lah. Ikan masin. Tengok dia punya ikan masin. Tengok. Dia jagung, sayur. Buah. Ada avocado, apple. Kita tengok. So besok pagi dah gerak balik. Besok pagi check out kita gerak. Tak cakap banyak pun bising kat sini. Tak apalah. Kita jalan jap. Sebab semua bercatu. Kalau buka genset sini memang laku lah. Sebab semua bangunan pakai genset. Semua pakai genset. Jadi bisnes genset sini bagus. Kan?
Okay, Sami minta derma pagi ni. Dia orang dah dapat derma, dia akan bergerak ke tempat lain pula. Okay, aku nak gerak dah. Ni hotel aku. Jumpa lagi. Kalau kat Vietnam ada traffic light pun tak ikut. Kalau kat Myanmar senang, tak payah traffic light, memang tak ikut langsung. Memang jalan je. Pandai-pandai lah. Siapa dulu jalan. Kalau ni Sami pakai baju pink ni perempuan. Alang tak ikut traffic light, tak payah buat traffic light. Okay, pagi ni aku dekat pasar dia. Pasar dia tempat orang jual batu-batu. Batu ke jet ke semua kat sini lah. Dia akan apa, tengok grade batu. Batu offer lah tengok. Selalu kalau kat TikTok ada yang perempuan Cina tu yang dia offer lah berapa harga batu yang orang pembeli nak beli kan. Ni semua meja-meja ni bukan meja kedai makan. Ni semua meja tengok batu. Tengok punya ramai ya. Tengok kualiti batu tu, ori tak ori. Tengoklah berapa yang dia orang offer kan. Kalau kita kat TikTok selalu ada. Kalau ada perempuan Cina selalu offer berapa harga batu yang dia orang nak beli kan. Tapi aku tak jumpa lah. Ni semua pasar-pasar batu. Kalau tengok orang Myanmar ni beragama Islam, dia jual batu. Dia jual batu tulat. Ya, tulat. Batu. Tengok semua pasar jual batu, cik. Power. Semua tengok batu. Panjang-panjang jalan ni memang semua yang jual batu ya. Pasar batu. Ini baru betul pasar batu. Tapi itulah, negara dia memang pengeluar batu lah. Ruby dan jade famous lah. Kita jalan. Tu dalam tu semua jual batu, nampak tau. Ada yang jual, ada yang beli. Ada yang jual torchlight yang color ke batu tu kan. Gila kan. Dekat belah sana, belah belakang pasar ni ialah bahagian potong batu tu. So foreigner tak boleh masuk. Tapi aku masuk juga, cuma tak ambil video lah. Dalam tu tadi lagi dahsyat lah, dia punya batu semua besar-besar korang tengok. Semua yang halus-halus semua dah kat luar dah. Yang bahagian batu besar-besar tu yang sebelum potong semua kat alam. Ni dah kat luar ni semua harga dah murah-murah lah. Ramai. Dalam pasar tu jangan cakap lah. Semua berdiri. Yang kat luar ni yang aku rasa dia tak ada lot kat dalam, dia terpaksa niaga kat luar. Batu je kecil-kecil. Tapi sebiji pun dalam 250 USD. Macam makcik ni confirm Melayu ke. Dia jual batu je kat sini. Tak, sebab ada komuniti Islam yang kat sini memang pandai berniaga. So kat sini memang pelbagai kaum lah yang involve dalam perniagaan batu-batu ni. Kalau korang tengok ni macam muka Bangladesh, muka foreigner kan. Semua sembang bak duit kepuk-kepuk Istana. Ini universiti untuk Sami. Kalau macam sekolah pondok tapi je level universiti lah dalam ni. Okey, dalam ni pun sama juga. Dia punya
Structure dia menarik kan. Oh, power. Kebanyakan struktur pagoda ni dia didonate lah oleh raja, oleh persatuan NGO kan. Tu yang dapat buat lawa-lawa kan. Okay, on the way ke airport ni ada satu lagi pagoda, Jet Pagoda. Kat sini ada souvenir sikit. Tapi aku cari fresh magnet, tak tahulah ada ke tak ada. Tengok sekejap. Okay, jom. Itu dia punya apa, Jet Pagoda. Nak cari fresh magnet tapi tak ada. Semua jual batu-batu jet dengan tasbih dia je. Mana nak cari ya? Aduh. Okey, ni airport Mandalay. Nampak canggih lah airport baru ni. Airport baru nampak canggih. Aku kena lagi sejam boarding. Satu pengalaman yang sangat rare lah. Tak ramai orang yang rasa bagaimana kehidupan kat sini. Kalau korang compare harga seorang guru $80 USD jam 300 lebih je sebulan. Guru besar penolong kanan $100 USD, dalam 400 lebih. Kalau kerja restoran, pelayan kedai makan, tukang masak, gaji dalam 50 ke 60 USD je, dalam 200 lebih ke 300 je. Itu sebab ramai yang keluar ke negara lain untuk kerja kan. Macam yang jaga kaunter dekat airport ni, aku tanya tadi gaji berapa, dalam 50-60 USD je sebulan, dalam 200.5 ke 300 je sebulan. Tapi kau nak makan kat kedai, satu meal tu kos orang dah RM20, RM30. Sangat tak balance kan dia punya ekonomi dia. Tak apa, nanti aku share lagi lah. Okay, kita jumpa. Ni sekarang aku nak transit ke Bangkok dulu. Alright. Korang tengok airport dia. Dia punya Mandalay ni punyalah macam padang jarak, padang kuku. Apa pun tak ada. Memang macam kat tengah-tengah padang pasir. Tanah gesang gila. Macam tanam apa pun tak hidup kan. Sebab memang negara dia kering. Tak ada sistem peparitan yang betul. Macam tak nak apa, tak nak memajukan tanah dia orang kan. Macam itulah. Itulah dia di Mandalay. Aku tak pasti kalau kat Yangon macam mana. Tapi Mandalay macam ni lah. Walaupun airport dia canggih. Korang tengok airport dia canggih, tapi keliling dia, ya Allah, macam tak ada apa. Nampaknya aku punya flight delay lagi. Nampaknya bila dah sampai kat dalam, tengok pada departure punya board tu, delay lagi. So kita sidai dulu lah. Apapun, terima kasih sebab tengok video ni. Aku buat video ni sebab tak terkejar-kejar dalam airport ni. Macam tak ada orang kan. Jadi boleh lah buat cakap-cakap, tak bising kan. Airport dia canggih tapi banyak kedai tak buka. Tengok, dia punya immigration pun tak ada yang beratur. Kan, kosong je, sunyi. So apa, kita sambung lah ke destinasi seterusnya next time. Mana aku nak pergi? Korang tunggu lah. Aku dah beli dah tiket. Cumanya nantilah aku buat video lain. Sebab yang tu aku pergi dengan Dr. Azizul. Okay, jom.